anda nak lebih relax dalam kehidupan, anda kena ada satu falsafah hidup ni. Apa nak jadi akan jadi. Anda dah buat yang terbaik, tapi anda tak mengawal takdir. Jadi apa yang akan jadi, akan jadi. Itu cara otak anda untuk betul-betul switch off. Rehat. Kalau tak, otak anda akan sentiasa bekerja, sentiasa predict apa akan berlaku. Daripada fraction of a second sampai setiap saat tu, otak anda computing probability. Apa kemungkinan yang akan terjadi. Ini sebenarnya penting supaya anda boleh respon laju dalam hidup yang sentiasa memerlukan adjustment. Masalahnya, anda akan hidup dalam keadaan yang penat berpanjangan. Otak letih, fikiran tak henti, penuh kerisauan tentang benda yang belum berlaku lagi. Jadi, bila anda belajar lepaskan kawalan dan anda terima yang tak semua benda perlu dijangka, dari situlah otak mula tenang dan hidup anda mula rasa lebih ringan.